Next, homework 25, question number 4. We want to differentiate fx equals to ln x cubed over x squared minus 2. Okay, so macam mana kita nak differentiate ln function? Okay, normally kalau kita terus differentiate, okay, differentiate fx, we have f prime x. And then macam mana cara differentiate ln? Okay, first 1 over and then we just copy the function in ln. Okay, and then sebelahnya ada darab dengan, kita ambil yang dalam ln ni, kita differentiate. Okay, differentiate the function in ln. Okay, tapi kalau kita guna teknik yang ni, okay, first 1 over, okay, 1 over we copy in ln, so means kita just copy x cubed over x squared minus 2. Okay, and then sebelahnya kita nak differentiate rational function. So to differentiate rational function, kita kena guna quotient rule. Okay, right, and then 1 over and then kita perkan dengan fraction, so kita akan dapat yang paling bawah naik di atas and then over x cube. Okay, kita akan terbalikkan numerator and denominator. Okay, bila ada 1 over. Okay, and then formula quotient rule ialah vu prime minus uv prime over v squared. Okay. Tapi kalau kita guna cara ni, kalau awak tengok kat sini kan, so complicated. Okay. Sebabnya kita kena ada bahagi dengan fraction, lepas tu kena darab pula dengan formula quotient rule yang bentuknya ada per, so sangat complicated kalau kita guna cara ni. Okay, kalau kita terus straightforward differentiate daripada ln and then dalam ln ada division function ataupun rational function. Okay. Oleh sebab cara tadi tu sangat complicated, so kita guna cara ni. Okay. First, kita guna dulu properties of logarithm. Okay, under properties of logarithm, we have log A, u over v equals to log AU minus log AV. Okay, kalau kita ada suatu log, kalau dia bahagi, kita boleh pecahkan dia jadi tolak. Okay, bila tolak means no more division function ataupun no more rational function. Okay, kalau dalam konteks kita sekarang, kita ada ln. Okay, ln pun adalah log juga. Okay, cuma ln ni adalah log base E. So, oleh sebab ln ni adalah suatu log, so means kita still boleh guna same properties. Okay, kita still boleh guna properties of logarithm. Okay, so from ln and then u over v, we can write equals to ln and then u minus ln v. Okay, so daripada sini no more rational function. Okay. Alright, so from the given question, differentiate with respect to x, fx equals to ln x cubed over x squared minus 2. Okay, mula-mula we can use properties of logarithm. Ln u over v equals to ln u minus ln v. Okay. Okay, so kita guna formula yang ni. So we can write fx equals to, untuk ln x cube over x squared minus 2. X cube ni dia macam u. Okay, so we can write ln u, ataupun dalam case yang ni kita boleh tulis ln x cube. And then in between is minus and then ln v. Means kita boleh tulis ln x squared minus 2. Okay. And then dari sini kita dapati sekarang ln-nya dah berpecah and no more rational function. So means dari sini kita dah tak perlu lagi dah guna quotient rule bila kita differentiate function yang dalam ln. Okay. So sampai sini kita boleh differentiate fx. So we have f prime x. Differentiate ln x cube. Kita boleh guna step yang ni. Okay. Differentiate ln x cube menggunakan
exponential rule, menggunakan logarithmic rule, mula-mula 1 over copy the function in ln. Lepas tu sebelah dia darab dengan differentiate function yang dalam ln. Okay, and then tengah-tengah dia kita ada minus, and then yang satu lagi pun logarithmic function. So cara untuk differentiate logarithmic function, mula 1 over copy function yang dalam ln, and then sebelahnya darab dengan kita differentiate function yang dalam ln. Okay, next we have f prime x equals to, okay, yang ni 1 over copy in ln, means that 1 over yang dalam ln adalah x cube, and then times differentiate function yang dalam ln. Dalam ln yang ni adalah x cube, so differentiate dapat 3x squared. Okay, and then tengah-tengahnya kita ada minus, and then yang ni 1 over copy in ln. So 1 over, kita copy function yang dalam ln means x squared minus 2. And then darab dengan differentiate in ln. Okay, dalam ln kita differentiate dapat 2x. Okay, differentiate x squared dapat 2x. Differentiate constant dapat 0. Okay. And then sampai sini kita boleh simplify. So we have f prime x equals to, okay, yang x squared ni boleh potong dengan x squared yang dari x cube. So akan tinggal x sahaja. So 3 ni akan naik di atas. So we have 3 over x and then minus. Yang ni 2x ni akan naik di atas. So kita akan dapat 2x over x squared minus 2. Okay. This is the final answer. Okay. Differentiate yang ni lebih mudah kalau kita gunakan properties of logarithm yang awak belajar masa pre-calculus lepas. Ln ataupun log kalau bahagi, kita boleh pecah jadi tolak. Okay, so bila tolak, so hilang asal tadi rational function. So dah hilang rational function, tapi kita just differentiate one by one guna properties of logarithm. Okay.